untuk simpanan sajalah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan latar belakang Timur Tengah. Bagaimana timbulnya istilah Timur Tengah, kan? Bila timbul istilah Timur Tengah? Apa beza istilah Timur Tengah dengan istilah Asia Barat? Manakah istilah yang tepat, kan? Atau di manakah sebenarnya kedudukan Timur Tengah? Baik, secara umumnya Timur Tengah ini merupakan satu istilah yang merujuk kepada satu rantau ataupun satu wilayah. Dia bukan sebuah negara ataupun sebuah kawasan yang termasuk dalam lingkungan perjanjian macam NATO, North Atlantic Treaty Organization. Itu adalah sebuah pertubuhan yang melibatkan beberapa negara yang menjadi anggota NATO yang bertujuan nak melawan pengaruh daripada Rusia. Jadi Amerika dan beberapa negara lain mewujudkan NATO. NATO lagi lah dia punya spesifik dia, ataupun kalau kita lihat dari segi negara yang menjadi anggotanya lagilah rencam, lagilah pelbagai. Dia tidak ikat dengan satu kawasan, tetapi diikat ataupun ikatan itu longgar. Begitulah juga dengan Timur Tengah. Timur Tengah ini roots dia, kata akar dia adalah Timur, belajar Timur. Kenapa Timur? Kenapa tidak Barat? Kenapa tidak Utara? Kenapa tidak Selatan? Kan, kalau pelajar tengok dalam istilah-istilah yang merujuk kepada rantau dan wilayah, kita biasa dengar West, Barat, kita biasa dengar East, Timur. Tetapi di mana istilah Utara dan Selatan? Tak pernah jumpa, kan? Contoh, rantau, Utara, Barat. Ada dengar? Ada pernah dengar? Tak ada, kan? Biasa mesti Timur dan Barat. Kenapa Timur dan kenapa Barat? Ini sebenarnya pelajar berkait dengan apa yang dipanggil sebagai sudut pandang. Kalau kita lihat dalam sejarah ataupun dalam rangka pemikiran penjajahlah pihak pertama yang telah memberikan gelaran Timur ataupun East ini kepada rantau di bahagian Asia. Maksud dia, istilah Barat dan Timur itu adalah diikat dengan sudut pandang daripada penjajah. Penjajah menganggap mereka adalah mereka sebagai mereka yang berada di rantau Barat, seperti Amerika Syarikat dan negara Eropah. Mereka menganggap mereka sebagai Barat. Jadi sebab itulah mereka menggelarkan orang-orang Asia sebagai orang-orang di bahagian timur. Dan di sanalah muncul istilah seperti Timur Tengah, Middle East. Istilah seperti Timur Jauh, Far East, kan? Bukan nama Far East dalam kelas kita ni, kan? Itu kumpulan Far East dan orang yang bernama Far East, kan? Tetapi Far East yang dimasukkan adalah Far East, Timur Jauh. Dan ada istilah yang merujuk kepada Near East, Timur Dekat. Jadi sebenarnya istilah Barat dan Timur ini adalah cerminan kepada sudut pandang yang mana istilah ini dibuat oleh penjajah. Penjajah lah daripada Barat lah yang telah mempopularkan istilah West dan East ini. Untuk menggambarkan mereka sebagai bertamadun, maka mereka menyatakan mereka sebagai West, sebagai Barat. Jadi untuk merendahkan orang-orang Asia, mereka memanggil orang-orang Asia itu sebagai East, Timur. Dan daripada sanalah istilah Timur Tengah mendapat nama. Timur Tengah, Timur Jauh, Timur Dekat, kan? Dia ada 3 lah umumnya. Jadi istilah Timur Tengah ini adalah istilah
yang telah diberikan oleh pihak penjajah untuk menggelarkan ataupun untuk memberi nama kepada rantau di mana mereka jajah negara tersebut. Dan seolah-olah macam hendak merendahkan lah. Satu segi seolah-olah macam nak merendahkan orang-orang timur, orang-orang Asia. Kan? Dan ini juga adalah cerminan kepada kalau di barat dipanggil sebagai satu cabang yang khas mengkaji orang-orang timur, dipanggil sebagai pengajian orang-orang timur ataupun Oriental Studies. Rupanya di barat dia ada satu program pengajian khas yang memberi fokus kepada hendak mengkaji berkenaan orang-orang timur, Oriental Studies. Kan? Ini ada di barat. Misalnya di negara Belanda misalnya, dia ada satu institut dipanggil Oriental Studies yang mana semua pegawai-pegawai Belanda yang akan dihantar bertugas di Indonesia perlu belajar di institut ini. Dan antara tokoh penting yang bertugas di institut ini adalah Sir Hugh Grant yang merupakan seorang pakar orientalis. Kan? Orientalis ini adalah mereka yang memberi perkhususan kepada mengkaji tentang timur, sama ada orangnya ke, budaya dan sebagainya. Okey. Jadi itu sedikit latar belakang berkenaan dengan apa dipanggil sebagai Timur Tengah. Kan? Cuma secara umumlah Timur Tengah ini dia tidak diikat dengan agama ataupun bangsa. Kan? Mungkin ada pelajar yang mengatakan Timur Tengah ini adalah semakna, sama maksud dengan negara Arab. Kan? Ini satu dakwaan yang salah. Kerana Sarjana berpendapat Timur Tengah tidak diikat dengan agama ataupun dengan bangsa. Sebab istilah Timur Tengah yang diguna pakai, saya juga perlu memberikan satu disclaimer ataupun pengesahan bahawa istilah Timur Tengah ini berbeza mengikut pendapat sarjana. Kan? Cuma umumnya Timur Tengah ini tidak diikat dengan agama, bangsa. Sebab dalam Timur Tengah, walaupun majoritinya adalah mereka yang beragama Islam dan orang Arab yang dianggap sebagai anggota Timur Tengah, tetapi ada anggota Timur Tengah ini juga merupakan orang-orang yang bukan beragama Islam. Misalnya bangsa Arab yang bukan beragama Islam seperti di Lebanon. Mereka tetap, negara Lebanon tetap dianggap sebahagian daripada Timur Tengah. Kan? Dan juga beberapa bangsa selain Arab yang mana negara tersebut juga dimasukkan dalam senarai Timur Tengah. Antaranya seperti Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah, Empire Turki Uthmaniyah itu bukan sebuah, bukan mewakili bangsa Arab. Mereka bangsa lain yang totally different, sangat berbeza. Mereka berbangsa Turki dengan bahasa budaya yang berbeza walaupun agamanya sama, majoritinya Islam lah. Tapi ada juga orang Turki yang tidak beragama Islam, bangsa Turki. Tapi umumnya mereka bukan bangsa Arab, mereka bangsa lain yang mana mereka tak menyatakan mereka sebahagian daripada orang-orang Arab. Itu adalah berkenaan dengan orang-orang Turki lah. Dan satu lagi adalah orang-orang Parsi. Parsi ini adalah mereka yang tinggal di Iran pada hari ini. Orang Parsi juga, mereka ini bukan Arab. Mereka ini bukan orang-orang Turki. Dan mereka memang orang-orang Parsi ataupun hari ini dipanggil sebagai Iran. Mereka ada budaya, mereka ada bahasa mereka yang tersendiri. Ini adalah beberapa perkara penting yang pelajar kena tahu. Okey, jadi saya juga nak ambil perhatian pada pelajar berkenaan dengan pengetahuan pelajar. Hari ini ramai para pelajar yang belajar berkenaan dengan sejarah rantau. Misalnya Asia Tenggara ke, Timur Tengah ke, tapi kadang-kadang tak tahu di mana lokasi
wilayah tersebut. Ini satu kekurangan yang sangat besar. Pada pelajar yang belajar berkenaan dengan region studies, pengajian wilayah rantau, wajib tahu di mana kedudukan negara tersebut. Kan? Contoh bila sebut tentang negara Mesir. Di mana kedudukan Mesir? Adakah Mesir ini terletak di selatan Sabah? Kan? Ini perkara yang pelajar kena tahu. Kan? Tak boleh tak tahu. Sangat ini adalah simple knowledge, pengetahuan am yang sangat asas yang perlu diketahui oleh semua pelajar. Okey, kita pergi lagi kepada takrifan kepada berkenaan dengan istilah-istilah yang ada. Jadi kalau kita perhatikan pada hari ini para pelajar, terdapat beberapa istilah yang sebenarnya merujuk kepada rantau yang sama. Seperti saya sebut tadi, iaitu kita gunakan istilah Middle East. Kita juga ada gunakan istilah Asia Barat, West Asia. Dan kadang-kadang ada juga ketika di mana rantau Timur Tengah ini juga dikenali sebagai nama-nama lain, Near East ataupun MENA. Kan? MENA ni apa pula? Bukan MENA ke Maina ke apa kan? MENA ni maksudnya Middle East and North Africa. Sebab nak menggambarkan satu wilayah sebagai wilayah yang tepat, kadang-kadang ada ketika digunakan istilah yang merujuk kepada Timur Tengah dan Afrika Utara. Middle East and North Africa, MENA. Ataupun kadang-kadang sebagai West Asia. Jadi ini adalah beberapa kepelbagaian istilah yang telah digunakan oleh sarjana bagi mewakili kawasan Timur Tengah ini. Kalau kita lihat khusus kepada istilah Middle East itu, umumnya para pelajar istilah ini telah diperkenalkan oleh kerajaan British, terutama sejak tahun 1850-an. Bermula 1850-an sebenarnya kerajaan British sudah menjadi sebuah kerajaan yang berpengaruh di peringkat dunia, yang mana abad ke-19 merupakan abad yang dikuasai oleh British, yang mana British ketika itu ada armada laut yang sangat kuat, yang sangat hebat. Jadi mereka mampu membuat pelayaran yang jauh dan mampu menakluki banyak wilayah-wilayah di Afrika, di Amerika, bahkan di Asia dan Asia Tenggara sendiri sebagai tanah jajahan mereka. Kerana mereka ada kemampuan kapal dan teknologi perkapalan yang moden dan canggih. Kan? Ini kelebihan yang ada kepada pihak British pada abad yang ke-19. Dan satu lagi adalah pada abad yang sebelumnya, abad yang ke-18, superpowernya adalah Perancis. Kerana Perancis banyak menakluki wilayah-wilayah tanah jahan ketika itu. Dan abad ke-20 adalah abad yang dikuasai oleh Amerika Syarikat. Kita tahu sehingga abad ke-21 pun Amerika masih menjadi negara yang kuatlah. Baik. Dan istilah Asia Barat pula ataupun West Asia ini telah dipopularkan lebih lewat pada abad ke-20-21. Jadi secara umumnya istilah Middle East itu atau Timur Tengah itu lebih popular dan lebih mewakili istilah yang khusus lah. Kan? Dan kalau kita lihat dari segi lingkungan Asia Barat ini, biasanya Asia Barat ini mewakili negara Arab. Ini umum lah. Kan? Asia Barat ini biasanya mewakili negara Arab yang majoriti penduduknya beragama Islam. Kadang-kadang saya gunakan istilah Timur Tengah, kadang-kadang saya gunakan istilah Asia Barat. Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Jawapannya dua-dua betul. Cuma dalam konteks akademik, sebenarnya istilah Middle East lebih established. Kerana yang ada, majoriti buku yang ada. Kan? Buku tentang, contoh saya nak petik satu buku kan. Satu buku yang saya ambil berkenaan dengan Timur Tengah ini. Banyak istilah ataupun buku yang ada biasanya
mereka akan pakai istilah Middle East. Kan? Mereka jarang pakai istilah berkenaan dengan contoh di sini. Saya ambil satu buku tulisan Bernard Lewis. Kan? Tajuknya The Middle East, 200 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day. Ini antara buku klasik berkenaan dengan Timur Tengah yang ditulis oleh Bernard Lewis, seorang sarjana penting berkenaan dengan Timur Tengah. Jadi beliau jelas menggunakan istilah, ni mungkin terbalik kan daripada gambaran ni, the Middle East, dipakai Middle East. Kan? Jadi istilah ini sudah menjadi istilah yang established. Walaupun saya sebut tadi, istilah ini asalnya diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya nak melemahkan ataupun nak merendahkan orang-orang Asia. Kerana mereka menganggap mereka barat, so mereka bertamadun. Jadi mereka melihat selain barat itu sebagai kurang bertamadun atau rendah sikit kedudukannya. Jadi sebab itulah mereka memanggil orang-orang di selain barat itu sebagai timur, sebagai satu cara nak merendahkan kedudukannya. Kan? Cuma dalam konteks akademik, sama ada dalam penulisan buku macam buku Bernard Lewis ini ataupun dalam konteks pengajian, contohnya pengajian berkenaan dengan Timur Tengah, biasa kita pakai istilah Middle East, Middle East Studies ataupun Department of Middle East Studies. Dia ada beberapa jabatan di luar negara, terutama di Eropah, yang mana khusus dia ada jabatan ataupun program, kan, di Edinburgh, di Scotland dan beberapa universiti di Eropah. Dia ada satu program berkenaan dengan kekhususan mengkaji tentang sejarah Timur Tengah. Dia tak pakai sejarah Asia Barat. Kan? Istilah digunakan adalah History of Middle East. Kan? Jadi itu adalah istilah yang mengkhusus kepada bidang, lebih banyak menggunakan istilah Middle East ataupun Timur Tengah berbanding dengan istilah Asia Barat. Asia Barat ni sebenarnya pelajar dia lebih kepada satu istilah yang dipopularkan oleh PBB selepas Perang Dunia Kedua dalam konteks hendak meneutralkan pengaruh penjajah. Kan, influence, koloni influence tu dia nak kurangkan. Sebab apa? Sebab ketika itu untuk membuang pengaruh barat itu, pengaruh penjajah itu, dia gunakan istilah Asia. Asia lah, benua Asia. Cuma di situ dia ada contohnya kita panggil Southeast Asia, Asia Tenggara. Macam negara kita, negara rantau Asia Tenggara. Ada juga rantau dipanggil South Asia, Asia Selatan, ataupun East Asia, Asia Timur. Negara seperti Jepun, Korea dan juga China. Kan, dia ada Asia, not Asia ataupun Central Asia seperti negara Mongolia, Tibet, kan, itu dianggap sebagai Asia Tengah. Jadi di situ bila sebut Asia tu dia khusus kepada benua. Kan, dia dah buang dia punya pengaruh sudut pandang barat itu, kan. Tapi dalam konteks sebagai bidang, sebagai ilmu pengetahuan ataupun jabatan program pengajian, istilah yang lebih popular, yang lebih established adalah istilah Middle East. Termasuklah buku dan sebagainya, kan. Jadi jarang jumpa, yang ada pun kadang-kadang mereka jarang gunakan istilah Asia Barat di dalam penulisan. Biasa dalam nama program ke, buku ke dan sebagainya banyak menggunakan istilah Asia Middle East ataupun Timur Tengah. Dan satu fakta ialah Timur Tengah ini ataupun Asia Barat ini, kadang-kadang saya gunakan istilah ini bersama. Tapi dalam konteks akademik memang khusus ini memang menggunakan istilah Timur Tengah lah. Timur Tengah umumnya bukan sahaja menjadi pusat peradaban dunia. Pelajar dah belajar dalam tahun 1. Kan? Ketika tahun 1, pengantar sejarah tamadun di Asia. Pelajar dah belajar tentang empayar ataupun tamadun Mesopotamia. Pelajar dah belajar tentang tamadun Mesir kuno. Kan? Pelajar juga dah belajar berkenaan dengan tamadun lain. Semua tamadun itu kebanyakannya berpusat di kawasan sungai lah. Kan? Yang mana
yang menarik tentang Asia Barat ini ataupun Timur Tengah ini yang tak ada pada tamadun lain adalah tamadun awal ini, dua tamadun awal ini, tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir yang merupakan antara tamadun terawal dunia. Dua-dua tamadun ini berada di benua ataupun lebih tepat lagi di rantau Timur Tengah. Itulah Timur Tengah dia ada keistimewaan kerana di sinilah telah bermulanya tamadun awal dunia. Bukti kewujudan manusia ni ada di Timur Tengah. Kan? Setakat ni tak ditemui lagi ada di contoh. Kan? Tak ditemui ada di Asia Tenggara ataupun di negeri Kedah contoh kan. Sebab ada penceramah kan yang menggelarkan diri sebagai ahli sejarah mengatakan Kedah adalah pusat kepada segala-galanya. Kan? Di sana ada tamadun awal, di sana ada pemuda Kedah terlibat dalam pembukaan Baitul Maqdis, kan, Gunung Jerai sebagai pusat apa semua kan, macam-macam lah. Kan? Itu semua pseudo sejarah sejarawan jadian yang cuba nak menggoyangkan fakta sejarah yang ada. Kan? Jadi saya tak nak ada pelajar sejarah yang menjadi sejarawan jadian yang tidak berteraskan fakta bila berhujah. Semua ahli sejarah, pelajar yang mengambil kursus saya anggap sebagai pelajar sejarah. Bila pelajar sejarah berhujah, yang pertama, pelajar kena ada sumber. Dan sumber mestilah bersifat umum. Ataupun terbuka, bersifat awam. Tak boleh sebut berhujah sekian-sekian, maka sumber adalah rahsia. Tak boleh. Sejarah tetap kena cerita sumber tu. Dia tidak boleh jadi penceritaan sejarah, cerita sejarah sumber adalah rahsia. Tak boleh. Bila sumber rahsia itu dah menunjukkan kajian tersebut bermasalah. Kan? Okay. Yang kedua, pelajar juga perlu pelajar sejarah perlu ada kemahiran apa dipanggil sebagai, ini semua awak dah belajar ketika teori dan kaedah sejarah kan, kursus wajib, terutama pelajar major wajib lah. Tapi kalau pelajar minor mungkin ataupun elektif khususan kan, tetap kena tahu. Sejarah sangat mementingkan kronologi. Kan? Sejarah sangat mementingkan kronologi. Jadi pelajar yang faham tentang kronologi tidak akan mudah terpengaruh dengan asakan ataupun mungkin dakwaan pihak-pihak luar. Misalnya, ada pihak yang menyatakan orang Melayu itu daripada keturunan Keturah yang merupakan antara isteri Nabi Ibrahim. Dan ada penceramah yang menyatakan bahawa Keturah itu terlibat dalam pentadbiran ataupun dalam kegiatan ataupun terlibat dan berada di dalam kerajaan Champa. Pernah terlibat dalam pentadbiran kerajaan Champa. Jadi pelajar sejarah yang tahu tentang kronologi dah jelas bahawa ini adalah satu dakwaan sejarah yang tidak tepat dengan fakta sejarah. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim itu hidup ribuan tahun sebelum kerajaan Champa pada abad yang ke-7 kan, dan mungkin lebih awal. Jadi dari segi kronologi pun dah out. Jadi sebab itulah kalau pelajar sejarah yang tahu kronologi tidak mudah ditipu oleh mana-mana penceramah. Mereka akan tahu fakta sejarah. Kan? Okay. Dan yang penting juga adalah di Asia Barat ataupun Timur Tengah ini melahirkan agama besar dunia. Kan? Antaranya agama Islam. Apa beza agama dan kepercayaan? Umumnya, agama ini adalah satu konsep menyembah Tuhan. Dia ada Tuhan. Kan? Ada Tuhan. Tak kisahlah Islam ke, Kristian ke, yang Kristian percaya kepada Tuhan lah. Apa sahaja yang disembah itu dalam bentuk Tuhan, maka dianggap agama. Tapi kalau yang bukan bersifat Tuhan, walaupun mungkin ada mazhab dalam kepercayaan tersebut yang menyembah tokoh-tokoh sebagai Tuhan, tapi itu adalah dikata cabang kecil daripada agama, daripada kepercayaan tu. Dia bukan konsep agama asas tu. Kan? Macam Islam jelas menyembah Allah contoh. Temu Kristian mungkin Al-Masih Ibnu Maryam kan? Ibnu Maryam, Isa tu kan? Atau agama lain lah. Kan? Tapi ada setengah kepercayaan dia tidak melibatkan penyembahan ataupun konsep Tuhan.
kan, macam belajar tentang Taoisme, kan, dan Buddha dan sebagainya. Ada setengah tidak menyembah patung Buddha, kan. Itu dia berbeza antara agama dan kepercayaan, kan. Okey, di sisi Timur Tengah, Timur Dekat dan Timur Tengah, kan. Jadi kalau kita melihat kepada sejarah perkembangan istilah ini, jadi kalau kita tengok di sini, istilah Timur Dekat ataupun Timur Tengah ini sebenarnya telah dipopularkan oleh seorang pakar arkeologi daripada Britain bernama David Hoggart, yang mana pada peringkat awal dia telah perkenalkan istilah Near East, Timur Dekat, bersama dengan istilah Middle East. Jadi Hoggart telah menggunakan dan mempopularkan istilah tersebut, kan. Jadi dalam tulisan Hoggart ini, beliau telah memberikan satu takrifan Timur Tengah yang agak besar, yang mana kalau kita tengok istilah yang diberikan ini memang mencakupi wilayah yang sangat besar, dan kadang-kadang ada beberapa negara ini sudah termasuk dalam rantau lain seperti Eropah dan sebagainya, kan. Seperti beliau menyatakan bahawa Timur Dekat ataupun Timur Tengah ini meliputi negara seperti Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Greek. Sebenarnya istilah ataupun negara-negara ini pada hari ini lebih tepat berada di kawasan dipanggil sebagai Europe, Eropah Timur, Western Europe, kan. Yang mana negara Albania, Montenegro ini berada dalam rantau dipanggil sebagai Balkan, kan, rantau Balkan. Dan wilayah-wilayah ini juga sebenarnya adalah bekas tanah jajahan kepada kerajaan Turki Uthmaniyah, kan. Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Greek, ini semua adalah bekas tanah jajahan kerajaan Turki Uthmaniyah satu ketika dulu, kan. Dan pada masa sama beliau juga memasukkan Mesir. Mesir itu still okey lagi lah. Cuma kerajaan Turki Uthmaniyah, sebenarnya tanah Arab, 2/3 daripada Iran, Laut Caspian dan Lautan Hindi. Lautan Hindi pun masuk dalam lingkungan Timur Tengah berdasarkan takrifan Hoggart. Jadi agak longgar, kan. Jadi umumnya beliau menganggap negara Eropah Timur bekas jajahan Turki Uthmaniyah ini sebagai sebahagian daripada takrifan Timur Tengah ataupun Timur Dekat, kan. Okay. Kita pergi lagi kepada takrifan lain yang dibuat oleh sarjana dan penulis. Seorang lagi tokoh adalah Alfred T. Mahan, kan. Apa yang Mahan sebut? Mahan ni seorang pegawai Angkatan Tentera Laut Amerika. Dia ni kelasi kapal dan kemudian berkhidmat sebagai kapten kapal, banyak mengembara dan menaiki kapal. Jadi antara minat beliau adalah menghasilkan tulisan, kan. Jadi beliau telah menulis beberapa buah buku. Antara buku penting beliau bertajuk The Influence of Sea Power Upon History, 60CC to 7083, kan. Jadi tulisan ataupun buku ini yang diterbitkan tahun 1890 merupakan antara buku awal yang telah mempopularkan istilah Middle East ini, kan. Jadi dalam satu artikel yang beliau tulis bertajuk The Persian Gulf and International Relations yang diterbitkan dalam National Review London tahun 1902, dianggap sebagai artikel pertama yang telah pakai istilah Middle East dalam tulisan beliau, kan. Jadi kita boleh anggap beliau adalah tokoh yang awal yang telah memperkenalkan dan mempopularkan istilah ini. Dan menurut beliau, tulisan Timur Tengah ini beliau lihat dari sudut pandang seorang kapten kapal ataupun seorang kelasi. Jadi seorang kapten kapal ni dia biasa dengan laut. Dia berada di darat ketika berehat ataupun ketika nak mengisi bekalan. Yang lain semua di laut. Sebab itulah takrifan dia menyatakan Timur Tengah ini adalah satu rantau daripada laluan laut daripada terusan Suez di Mesir sampailah ke Singapura. Sepanjang itu dianggap sebagai Timur Tengah. Ini pendapat daripada Mahan, kan. Tapi sebab dalam konteks ini kita akan nampak pelbagai
pandangan diberikan, kan? Okay. Seorang lagi tokoh adalah Valentin Chirol, kan? Chirol ni adalah seorang pengarang, kan? Pengarang akhbar. Dia mengarang akhbar The Times London dan dia juga telah menerbitkan sebuah buku yang menghimpunkan 19 artikel yang beliau tulis tentang Timur Tengah. Yang mana buku ini diberi judul The Middle Eastern Question 1903. Jadi kita nampak di sini pada awal abad ke-20 sudah istilah Middle East ini sudah mula diterima, kan? Macam yang dibuat oleh tulisan Alfred Mahon, Valentin Chirol, kan? Jadi sudah nampak penggunaan istilah Middle East itu dalam konteks tulisan pada awal abad ke-20. Dan menurut kajian beliau, berdasarkan buku The Middle Eastern Question 1903, beliau yang menghimpunkan sejumlah 19 buah artikel berkenaan dengan Timur Tengah yang disiarkan dalam The Times, akhbar The Times antara tahun 1902-1903. Jadi beliau menyatakan Timur Tengah itu adalah satu rantau yang meliputi kawasan-kawasan seperti Parsi, Iran, Pantai Timur, Semenanjung Arab, Afghanistan dan Tibet. Kan? Jadi ini adalah takrifan yang telah diberikan oleh Chirol. Jadi kita nampak di sini kita nampak di sini bagaimana istilah-istilah ini berkembang. Tapi satu yang pasti istilah-istilah ini umumnya dihasilkan, diperkenalkan oleh penulis-penulis daripada Barat. Yang mana Barat ini dia ada satu pendapat, pandangan yang agak negatif tentang orang-orang di Asia ini, kan? Dia seolah-olah dia nak rendah-rendahkan. Sebab tu dia panggil kita sebagai East itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, kan, ada juga penjajah yang merendah-rendahkan penduduk tempatan seperti orang Melayu misalnya. Yang mana kalau kita lihat, mereka menyatakan orang-orang tempatan ini sebagai pemalas. Soalannya betul ke? Kalau betul orang tempatan ini malas, maka kebeluranlah orang-orang penduduk tanah Melayu pada abad-abad yang awal, abad ke-18-19 berdasarkan rekod British dan rekod penjajah. Kan? Pasti sudah kebeluran, tapi yang berlaku ialah mereka tetap bekerja, contoh petani-petani tetap bertugas bekerja sebagai petani di sawah-sawah sebagainya. Cuma mereka dianggap malas, bukan kerana mereka sebenarnya malas, tapi sebenarnya itu satu cara protes yang dibuat oleh orang-orang Melayu terhadap penjajah British secara halus. Mereka menyatakan mereka tak nak kerja dengan British, tak nak bertugas. Jadi apa yang berlaku, British telah mengkritik tindakan inilah, kan? Tapi sebenarnya bukan kerana mereka malas ke apa, tapi mereka tak nak bersekongkol dengan pihak penjajah, kan? Itu yang menyebabkan ketika itu, kalau kita lihat, menyebabkan mereka tak nak bekerja dengan pihak penjajah. Jadi penjajah tak ada pilihan. Jadi dia terpaksa mengambil pekerja-pekerja imigran daripada China dan India kemudian lah. Kalau di Tanah Melayu, dalam konteks Tanah Melayu lah. Okey, balik kepada dalam konteks definisi Timur Tengah berdasarkan pandangan Winston Churchill. Okay, pelajar, Churchill ni adalah seorang sarjana, seorang ahli politik yang sangat terkenal. Dia antara Perdana Menteri UK yang 2 kali memegang tempoh perkhidmatan. Kan? Sebab apa? Dia pernah menjadi Perdana Menteri UK pada tahun 40 hingga 45, dan kemudian kalah dalam pilihan raya dan kemudian menang balik tahun 1955. Kan? Dan menariknya, Winston Churchill ni adalah Perdana Menteri UK yang bertugas ketika Perang Dunia yang kedua. Jadi banyak dasar-dasar pertahanan negara misalnya ketika itu ditentukan oleh Churchill ini. Sangat berkuasa, kan? Kerana tugas yang diberikan tadi. Dan
Churchill juga adalah tokoh yang terlibat dalam rangka strategi untuk menentang Jerman dalam Perang Dunia yang kedua. Kan? Jadi tokoh ini antara tokoh yang penting lah. Cuma menarik tentang Churchill ini, Churchill sebenarnya bukan Churchill seorang. Sebelum seorang ahli parlimen British itu diberikan jawatan utama yang lain, dia mesti sekurang-kurangnya pernah memegang portfolio Colonial Office. Kan? Sebab pos ini pos yang sangat penting, walaupun hari ini dah tak ada, dia tukar nama. Tapi satu ketika dulu ada pos Colonial Office, ketua ataupun dipanggil sebagai pentadbir lah, ketua pentadbir kepada ketika itu ketua pentadbir kepada Colonial Office, pejabat tanah jajahan. Sebab apa? Ini satu lagi kan, bila sebut pejabat tanah jajahan, ini antara hujah yang menunjukkan dengan jelas negara kita dan negara-negara lain sebenarnya dijajah oleh British. Namanya pun dah Colonial Office. Sebab ada sarjana yang berhujah negara kita tidak pernah dijajah semata-mata melihat kepada dokumen. Dokumen yes, dan dokumen tidak nyatakan dijajah. Dinyatakan bahawa pegawai British ini hanya menjadi penasihat kepada raja. Nasihat wajib diminta dan wajib diikuti. Kan? Jadi itu satulah nasihat. Nasihat ni berbentuk, okey, apa pemahaman kita tentang nasihat? Nasihat adalah kita meminta. Nasihat ni suatu teguran yang cuba diberikan oleh seorang. Tapi dalam konteks British, dia menggunakan nasihat itu mesti diminta dan mesti dipatuhi. Itu bukan nasihat, itu arahan. Kan? Tapi dalam konteks tadi dengan jelas. Kan? Kalau sebut Colonial Office, jelas menunjukkan ini hujah yang cukup kuat yang menyatakan ataupun menunjukkan bahawa negara kita memang dijajah. Sebab British telah buat satu jabatan khas dengan nama Colonial Office, khas untuk merancang satu dasar bagaimana hendak menjajah negara-negara lain. Kalau tak, kenapa British buat kolonial? Nama kolonial itu jelas menunjukkan elemen penjajahan kolonial. Kan? Nama itu sendiri sudah menggambarkan British ni penjajah. Cuma sebab British ni menggunakan pendekatan halus, dia dah belajar daripada negara lain yang bergolak akibat daripada kelembutan dasar yang lembut yang dibuat oleh pihak British. Kan? Maka apa yang berlaku ketika itu sebab itulah kalau kita lihat di situ, British jelas menggunakan istilah Colonial Office. Jadi jelas menunjukkan, itu antara hujah lah, banyak lagi hujah lain yang menunjukkan sebenarnya negara kita ni memang dijajah. Jadi dalam konteks ini kadang-kadang mereka yang hanya mengkaji dokumen perjanjian semata-mata memang tak nampak benda ni. Sebab tu dalam sejarah, dia tidak cukup dengan hanya membaca sepintas lalu dokumen ataupun tulisan sedia ada. Dia kena tengok semua sudut yang ada. Tak boleh baca bila dalam dokumen dia kata penasihat saja, bertaraf penasihat atau residen yang mana nasihatnya perlu diikuti. Kan? Ini sebenarnya kalau kita lihat secara umumnya bersopan ataupun berlapik lah. Tapi sebenarnya impak dia besar kerana ini sebenarnya adalah bentuk penjajahan. Kan? Okay. Jadi berbalik kepada Churchill tadi, Churchill adalah tokoh yang telah terlibat dalam membawa UK itu dalam kerajaan British ini ke dalam kancah Perang Dunia Kedua lah ketika itu. Dan baik, Churchill ni seperti sebut tadi, banyak, bukan dia seorang, banyak lagi Perdana Menteri UK lain. Kebanyakan mereka pernah menjadi setiausaha kepada pejabat tanah jajahan. Jadi Churchill ni ketika dia jadi penasihat ataupun menjadi setiausaha kepada pejabat tanah jajahan, jadi antara yang dasar dibuat adalah dia telah wujudkan satu jabatan dipanggil Middle East Department, kan, Jabatan Timur Tengah. Kan, yang mana menurut dokumen ini, Timur Tengah ketika itu adalah dalam konteks Transjordan, dalam konteks Palestin
dalam konteks Iraq. Negara yang tak pernah ada selama ini tetapi kemudian telah diperkotak-katikkan oleh Barat sehingga hari ini, kan. Nama Palestin itu yang paling terkesan. 2 hari lepas kita sedia maklum di media bahawa rejim Zionis sekali lagi telah menyerang orang-orang Palestin walaupun telah diadakan ceasefire, gencatan senjata, tapi tetap serangan itu berlaku. Jadi jelas menunjukkan sebagaimana setiap kali berlaku serangan daripada Palestin terhadap orang Palestin oleh rejim Zionis ini, memang sering juga saya diminta untuk bercakap tentang isu ni. Saya sering tegaskan bahawa itulah perangai Zionis dan negara Israel. Sebab apa? Sebab mereka tidak akan pernah serik untuk mendapatkan mereka tak pernah serik untuk nak dapatkan cita-cita mereka. Bukan hak. Kan? Tapi sebenarnya hanya cita-cita saja, kan? Sebab orang-orang Palestin ni sebenarnya adalah penduduk asal yang telah lama menetap di sana. Walaupun sejarah ada menyatakan bangsa Yahudi ni pernah tinggal di kawasan Jerusalem ataupun Palestin hari ini, dan pernah ada orang Yahudi yang pernah menjadi pemerintah, kan, di kawasan tersebut. Tapi sejarah membuktikan sebagaimana dalam Al-Quran ada disebut bahawa Al-Quran ada nyatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni adalah orang Yahudi. Yang mana Nabi Musa diminta oleh Allah untuk mengeluarkan orang Yahudi ini daripada bumi Mesir. Yang mana ketika orang Yahudi berada di Mesir, mereka ditindas. Kan? Ditindas. Jadi sampai wahyu kepada Nabi Musa untuk keluarkan bangsa Yahudi ini daripada penindasan. Menunjukkan satu ketika dulu orang Yahudi pernah berada di tempat yang paling hina diperhambakan oleh orang-orang Mesir. Tapi Nabi Musa datang untuk mengeluarkan mereka daripada lembah kehinaan ini. Yang mana Nabi Musa membawa orang Yahudi ini melintasi Laut Merah, terjadi dah mukjizat sebagaimana yang disebut dalam Quran, iaitu Nabi Musa menggunakan tongkatnya membelah laut terbelah dua. Jadi lalulah tentera Firaun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Bani Israel ini merujuk kepada orang Yahudi lah. Sebab itulah kalau kita nak kutuk Israel itu kena pada-pada, kan. Israel itu adalah nama merujuk kepada Nabi Ishak, kan. Nama lain kepada Nabi Ishak. Sebab Nabi Ishak ini mendapat 2 orang daripada Nabi Ishak tu, kan. Maka Isaac tu, kan, Nabi daripada Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub, kan, daripada anak Nabi Ibrahim, Ishak dan ada Yaqub, kan. Daripada sana keturunan inilah satu keturunan Ishak, dan kemudian daripada itulah Yaqub, kan. Ini asal usul daripada sinilah. Jadi berbalik kepada tadi, Timur Tengah ini termasuk terusan Suez, Sinai dan semenanjung tanah. Ini definisi diberikan oleh Churchill, kan. Seorang lagi tokoh, iaitu General Archibald Wavell, yang merupakan seorang pegawai tentera British. Juga merupakan antara pegawai British yang banyak menggunakan dan mempopularkan istilah Middle East ini. Jadi ketika dia menjadi panglima tentera British, dia telah wujudkan dalam tentera, dia ada dipanggil sebagai satu command. Command ni dia macam angkatan lah, angkatan Timur Tengah, Middle East Command, kan. Jadi Middle East Command ni melibatkan urusan negara seperti Mesir, Sudan, Palestin, Jordan, kan. Bahkan ketika Wavell ini menjadi pegawai panglima tentera British, maka beliau juga pernah dihantar ke Mesir, yang mana Mesir ketika itu telah diletakkan dalam apa dipanggil sebagai Middle East Command, sebagai satu cabang angkatan tentera British yang berpangkalan di Timur Tengah. Jadi jelas dari sini bahawa British antara kuasa barat yang bukan saja perkenalkan, dia juga yang mempopularkan istilah ini, kan, termasuklah Wavell inilah. Dan satu lagi adalah Clement Attlee, yang merupakan seorang
Perdana Menteri, dia merupakan Perdana Menteri UK yang menggantikan Churchill tahun 50, tahun 45 hingga 51. Dan selepas itu, Churchill menang sekali lagi dan penggal kedua dia jadi Perdana Menteri. Jadi Clement Attlee juga merupakan antara Perdana Menteri UK ataupun England yang telah mempopularkan istilah ini. Misalnya pada tahun 46 dalam persidangan parlimen, beliau pernah ditanya oleh seorang ahli parlimen, Major Simons, tentang maksud Timur Tengah ataupun Middle East. Di mana sebenarnya, apa maksud Timur Tengah dan di mana sebenarnya kedudukan Timur Tengah ini. Jadi Timur Tengah ini menurut Attlee umumnya, walaupun ini bukanlah tetap, umumnya merujuk kepada negara Arab ataupun dunia Arab, Arab world, termasuklah negara yang berjiran dengan negara Arab. Jadi pandangan Attlee umumnya Timur Tengah ini antara komponen utamanya adalah Arab world, dunia Arab ataupun negara Arab. Kan? Dan beliau pun juga pernah ditanya berkenaan dengan isu ni di parlimen, kan, oleh Royal Geographical Society UK berkenaan dengan definisi Timur Tengah. Jadi beliau jelas menyatakan dengan jelas, dengan terang bahawa Timur Tengah menurut pandangan beliau sebagai Perdana Menteri adalah wilayah seperti Mesir, Lebanon, Libya, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, sebenarnya tanah Arab, Iran dan Turki. Jadi umumnya pelajar, kita boleh simpulkan bahawa Timur Tengah ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh Barat dan merangkumi kawasan-kawasan yang bukan sahaja melibatkan negara Arab, ada negara Turki, ada negara Iran, semua dalam lingkungan Timur Tengah. Jadi tak salah untuk digunakan. Satu lagi adalah yang digunakan oleh Herbert Morrison yang merupakan setiausaha luar UK. Luar ni kementerian luar lah. Foreign Ministry, kementerian luar yang bertanggungjawab menentukan dasar negara dan negara luar. Contoh hubungan antara Malaysia dengan China atau Malaysia dengan Rusia, macam mana dasarnya. Maka kementerian luar inilah bertanggungjawab untuk membuat dasar ini. Kan? Jadi Morrison ketika menjadi setiausaha luar kerajaan UK dalam perbahasan parlimen tahun 51, beliau jelas menyatakan Timur Tengah itu merangkumi negara-negara Arab dan negara bekas jajahan Timur Tengah. Kan? Seperti Mesir, Turki, Iraq, Parsi, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Arab, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Muscat dan Yaman. Ini antara negara yang terkandung lah. Cuma daripada negara ini kita boleh faham bahawa yang asasnya adalah negara-negara ini negara Arab, majoriti penduduknya beragama Islam, kan? Itu adalah dua ciri lah. Dan selain itu, negara Timur Tengah ini selain daripada tadi, selain daripada negara Arab dan majoritinya adalah beragama Islam, yang lain adalah banyak anggota Timur Tengah ini bekas tanah jajahan kerajaan Turki Osmania. Okey, dan berikutnya adalah Charles Malik. Ini antara contoh orang Arab beragama Kristian bernama Charles Malik, kan, dia merupakan wakil Lebanon di PBB. Dia pernah nyatakan beliau pernah membuat satu dasar bahawa beliau nak perkenalkan ataupun nak popularkan istilah Middle East tadi. Jadi dia telah wujudkan satu jawatan kuasa iaitu Economic Commission for the Middle East. Dan menurut Charles Malik, Timur Tengah ini merangkumi negara seperti Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Turki, Arab Saudi, Yaman, Mesir, Ethiopia dan Greek. Okey, Ethiopia ni kat mana pelajar? Ada pernah dengar tak? Faiz pernah dengar istilah Ethiopia? Kat mana Ethiopia? Kan ada lagu Ethiopia tu. Kat mana? Ada pelajar boleh beritahu saya kat mana Ethiopia? Nama baru dia tak ingat, tapi nama lama dia Habsyah kan, betul? Betul. Habsyah ni negara yang pernah sahabat dulu hijrah. Kan? Sahabat dulu kan ketika ditekan oleh ketika Nabi berada di Mekah. Maka kafir Quraisy ni banyak menyeksa. Jadi ada sahabat yang lari ke Habsyah. Kan? Ethiopia di sanalah. Ethiopia ni nama hari ni
Tapi dulu dia kenal dia sebagai Habsyah. Dia macam dia bak selatan kepada Sudan. Kalau tengok orang Sudan ni fizikalnya dia agak berbeza dengan orang Afrika lain. Sudan masih negara rantau Afrika. Habsyah pun sama. Cuma orang Sudan ni berbeza dengan orang-orang Afrika lain. Orang Sudan ni yang pertama mereka berbahasa Arab. Lepas tu kalau tengok orang Sudan, di Malaysia apa ramai yang sabung belajar di Akademi Pengajian Islam dan beberapa fakulti lain, ramai orang Sudan. Orang Sudan ni mereka berbahasa Arab, mereka bercakap Arab sebab mereka ni negara yang berada di selatan Mesir. Selatan Mesir, bawah tu. Jadi dekat sangat, sebab itulah mereka berbahasa Arab. Yang kedua, orang Sudan dan Habsyah pun ramai dalam kalangan mereka berkahwin dengan orang Arab. Jadi fizikal mereka agak lain lah daripada orang Afrika biasa, kan? Sebab wajahnya mungkin kalau Afrika lain mungkin lebih besar badan dan semua, tapi sebab berlaku perkahwinan campur dan percampuran biologi antara orang Arab dengan Afrika, dia fizikal mereka agak berbeza. Dan ramai juga sebenarnya, awak jangan terkejut ada beberapa supermodel peringkat dunia. Awak jangan ingat supermodel ni orang kulit putih je. Ada supermodel besar, nama-nama besar model yang banyak memperagakan pakaian di fashion-fashion antarabangsa. Ada juga mereka ni dalam kalangan orang kulit hitam. Dan ramai dalam kalangan supermodel ini datang daripada Habsyah ataupun daripada Sudan. Kerana fizikal mereka agak berbeza, kan? Sebab itulah kalau umum, dia berkait dengan apa saya nak sebut, berkenaan dengan tafsiran cantik itu, kan? Umumnya orang mengatakan, terutama ramailah orang mengatakan kalau kat Malaysia ni, kalau nak dikatakan seorang, contohlah, wanita tu cantik biasanya umumnya adalah berkulit cerah lah, umum gitu, kan? Tapi di peringkat luar, mereka tak lihat begitu, kan? Umumnya sebab tu masing-masing nak cerah, nak pakai krim apa semua, kan? Nak bagi muka nampak cerah apa semua, kan? Nak raya ni, kan? Itu umumnya begitulah di Malaysia. Tapi kalau di luar pelajar, tafsirannya agak berbeza. Sebab orang Eropah misalnya, mereka tidak melihat itu, kan? Cantik ni benda subjektif. Kadang-kadang bagi mata saya melihat cantik, mungkin mata awak melihat lain. Setiap orang berbeza. Termasuklah pandangan tentang cantik itu, kan? Bagi orang Eropah misalnya, pada hari ini, kan, mereka sudah agak terbuka dari segi definisi itu, kan? Sebab tu mereka melihat cantik itu sebagai subjektif. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ramai hari ini orang-orang kulit putih pun sudah ramai yang berkahwin dengan orang Afrika, orang keturunan Negro dan sebagainya. Mereka melihat sudut pandang lain, kan? Jadi di Malaysia ni masih tidak agak tepu lagi lah, kan? Tafsiran cantik itu biasanya diikat dengan kulit yang cerah dan sebagainya, putih lah, kan? Tapi di Eropah lain, ataupun pandangan orang lain, kan? Kalau orang putih, pengalaman saya lah, kan, kalau pergi ke sana masa belajar berkursus kat sana, kan, mereka suka dengan orang selain ni. Maksud dia mereka mungkin lah, saya tak tahu, mungkin agak mereka dah boring tengok orang kulit putih ni, kan, mereka bosan dah tengok. Mereka suka orang yang daripada benua lain, orang Afrika ke orang Asia, kan, mereka suka, kan. Ramai juga yang berkahwin dengan orang Asia dan sebagainya, kan. Jadi definisi itu sudah berubah kerana zaman dah global, dah berubah, kan. Okey, berbalik kepada pandangan Charles Malik tadi. Jadi Charles Malik juga menyatakan definisi Timur Tengah juga melibatkan negara-negara bekas jajahan Daulah Osmaniyah. Daulah ni kerajaan lah. Daulah ni dalam bahasa Arab, istilahnya adalah kerajaan Osmaniyah, kan? Ini pandangan Charles Malik. Dan yang terakhir adalah pandangan daripada doktrin Eisenhower. Pandangan oleh ketika itu, Dr. Eisenhower ni adalah satu istilah yang diperkenalkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Eisenhower. Yang mana Eisenhower ni adalah, saya masih ingat ni, kan, Eisenhower ni adalah tokoh yang sezaman dan bersama-sama dengan Churchill ketika Perang Dunia yang Kedua. Churchill daripada kerajaan British. Eisenhower masa itu merupakan pegawai Panglima Tentera Amerika Syarikat, kan. Sebab saya ingat tentang Eisenhower ni sebab apa?
Saya zaman saya 20 tahun lepas dah ni, masa zaman-zaman remaja kan. Antara sebab saya minat sejarah ni kerana saya minat main game perang-perang kan. Jadi saya dulu memang minat sangat tentang perang-perang ni kan. Dia sebab nampak maskulin kan, nampak kelelakian kan. Lelaki kan kena benda yang gagah-gagah, benda yang nampak ialah bom sana bom sini, tembak sana sini kan. Nampak di situ kan, maskulin kat situ kan. Jadi bila main game masa tu, saya ingat game saya main tu Medal of Honor. Ini zaman dulu, awak pun tak sempat main kot. Dulu awal-awal zaman awal 2000 dulu kan, masa saya remaja masa tu kan. Awal-awal remaja kan. Jadi ada satu game tu, Medal of Honor ni, dia ada satu scene tu yang mana dalam game tu, gameplay dia adalah berkenaan dengan serangan apa dipanggil sebagai D-Day. D-Day ni ada satu peristiwa yang berlaku serangan pada bulan Jun tahun 42, serangan oleh tentera bersekutu Amerika Syarikat bersama dengan negara lain lah kan, Amerika Syarikat yang membantu Britain sebagainya untuk menyerang tentera Jerman yang berkubu di Omaha Beach. Omaha Beach ni di kawasan Perancis kan masa tu, sebab tentera Jerman sudah menguasai Perancis. Jadi pakatan antara Amerika dan tentera bersekutu yang lain, British dan beberapa negara lain, Australia semua telah berpakat. Jadi masa itulah dalam Perang Dunia Kedua, dia ada satu peristiwa dipanggil D-Day, itu serangan terhadap Omaha Beach, di mana serangan yang dianggap yang paling susah ketika masa itulah zaman Perang Dunia Kedua. Sebab apa? Kerana di sepanjang Omaha Beach itu, dia ada tentera Nazi, dia telah letak satu machine gun ataupun satu meriam yang cukup berkuasa, cukup hebat. Yang mana masa tu tentera berikat, tentera Amerika antaranya, datang ke pantai, maka keluar kapal dia tembak peluru. Ramai yang mati, macam mati katak lah kan. Keluar je mati semua, air tu dah berwarna merah. Sebab tu kalau awak tengok filem Saving Private Ryan, itu memang antara filem yang jelas menggambarkan bagaimana scene ketika waktu serangan di Omaha Beach itu. Yang mana disebut ketika filem itu ditayangkan, veteran perang Amerika bila dia tengok filem itu di pawagam, ramai yang menitis air mata dan ada yang tiba-tiba tergambar peristiwa yang mana masa tu mereka berada di sana. Sebab gambarannya cukup sama. Kan, yang mana disebut ketika tu dia keluar dari kapal, dia tembak kan, ada yang putus tangan, putus kaki, ada yang cari tangan, cari kaki kan. Sebab ada veteran menyatakan itulah apa yang aku tengok ini sama macam gambaran yang aku lalui dulu. Kan? Ini adalah antara babak penting lah. Tapi yang saya nak sebut sini adalah tentang Eisenhower tadi. Dia adalah parlimen tentera yang ketika itu telah memberikan ucapan yang sangat penting, ucapan motivasi. Biasalah pegawai tentera ni bila anak buah ni nak pergi berperang, dia akan memberikan ucapan. Dan biasalah mana-mana pun. Jadi masa itulah Eisenhower ni telah berikan ucapan kepada belia-belia Amerika masa tu. Ramai yang menjadi tentera masa tu akhir awal 20-an ataupun akhir 18, umur 18-19. Sangat muda. Kan? Ramai yang mati sia-sia begitulah. Jadi ini impak perang kan. Jadi kita tak nak perang yang sangat memberi impak negatif ini kembali berulang lah. Kan? Tak sepatutnya berlaku. Jadi berbalik kepada doktrin Eisenhower ni, ketika itu kerajaan, kemudian Eisenhower ni telah dilantik menjadi Perdana Menteri US. Selepas itulah. Jadi tahun 57 ketika dia jadi Perdana Menteri, dia jadi Presiden US. Jadi ketika dia jadi Presiden, dia telah gubal satu yang dipanggil sebagai doktrin ini, yang mana doktrin ini membenarkan mana-mana negara untuk minta bantuan kewangan ataupun ketenteraan daripada US sekiranya perlu. Tak kisah mana-mana negara, US akan pertimbangkan. Dan masa itulah dasar ini telah digubal oleh John Dulles yang merupakan setiausaha kepada negara Amerika Syarikat ketika itu, yang mana ketika itu selain daripada kerajaan Britain, kerajaan Amerika juga telah mempopularkan istilah Middle East tadi. Di sanalah dalam dasar doktrin ini telah digunakan istilah ini secara jelas. Dia gunakan istilah Middle East
kan. Sebab masa tu adalah era di mana era perang dingin, awak kena ingat selepas perang dunia kedua berakhir, muncul satu era dipanggil Cold War, perang dingin. Perang dingin bukan perang ketika musim dingin, tapi merujuk kepada perang ideologi antara komunis dan idea kapitalis. Kapitalis oleh Barat, Amerika, Britain dan negara lain. Komunis itu Rusia dan beberapa negara lain, kemudian China dan sebagainya lah. Kan? Jadi ideologi itu bertembung. Kan? Masing-masing nak jadi superior, nak kuat, nak jadi kuat. Kan? Jadi masing-masing akan cuba mempengaruhi satu sama lain lah. Jadi dalam doktrin Eisenhower ni, Timur Tengah ini merujuk kepada Libya, Pakistan, Turki dan Semenanjung Arab. Jadi ini pandangan daripada doktrin Eisenhower ni. Ya. Kan? Dan kemudian Dwight Eisenhower tadi yang menjadi Presiden Amerika Syarikat. Kan? Pada tahun 53 hingga tahun 61. Kan? Dua penggal dia jadi presiden. Jadi beliau juga antara tokoh yang telah memberikan pandangan tentang definisi Timur Tengah. Jadi beliau nyatakan Timur Tengah ini meliputi negara seperti Mesir, Syria, Israel, Jordan, Lebanon, Iraq, Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Kan? Negara Teluk ni belajar adalah negara yang kaya dengan minyak. Tuhan takdirkan negara-negara ini seperti Parsi, Iraq, Arab Saudi. Semua negara ni kaya dengan minyak dan mereka boleh muncul negara yang kaya kan disebabkan minyak tadi. Kan? Dan umumnya Amerika Syarikat beranggap kalau istilahnya East itu Timur Dekat dipopularkan oleh David Hoggart dan kalau Middle East oleh Barrington Chiro. Chiro ni tetap dianggap sebagai bapa pertama yang mempopularkan istilah Middle East ini. Okey, kita pergi lagi kepada ini adalah peta Timur Tengah yang pelajar kena tahu. Semua pelajar yang mengambil kursus saya perlu tahu negara-negara yang berada dalam lingkungan Timur Tengah. Kan? Kalau tengok dalam peta ni, pelajar boleh nampak. Kan? Beberapa negara yang kita kira sebagai Timur Tengah. Bermula di utara adalah Turki. Turki sebuah negara yang istimewa. 90% tanah Turki itu berada di Asia ataupun Asia Minor dan hanya lebih kurang 10% berada di benua Eropah, iaitu di kawasan Istanbul di sini saja. Ini adalah Istanbul dan ke atas adalah wilayah Turki yang berada di benua Eropah atau tepatnya Eropah Timur. Itu pun nasib baik dalam perjanjian Lausanne tahun 1923, kuasa barat memulangkan semula Istanbul. Kalau tak, Turki akan hanya ada tanah di bahagian Asia saja. Eropah tak ada tanah. Kan? Selain itu, ada negara lain yang juga berjiran dengan Turki yang dianggap juga anggota ataupun negara yang termasuk dalam lingkungan Timur Tengah seperti Syria. Kan di bawah ibu negerinya adalah Damsyik ataupun Damaskus. Damsyik ataupun Damaskus. Syria ni mencatat sejarah tersendirilah. Kan? Kerana buat pertama kali pada tahun ini akhirnya rejim Bashar al-Assad telah digulingkan. Yang mana Bashar al-Assad ni sebenarnya pemerintah yang meneruskan legasi ayah dia. Ayahnya bernama Hafiz al-Assad. Hafiz ini adalah seorang yang bukan Sunni. Sunni itu maksud dia berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Hafiz dan anaknya Bashar adalah penganut Syiah Alawi, salah satu daripada cabang Syiah. Jadi apa berlaku kepada Hafiz? Setelah dia meninggal tahun 2000, maka anaknya Bashar menggantikan beliau dan memerintah sampailah tahun 2024 tahun lepas. Kan? Jadi mencatat sejarah hampir 25 tahun. Dah lebih hampir 50 tahun rejim Al-Assad memerintah, akhirnya barulah Sunni kembali memerintah di Syria.
Selain Syria, dia ada negara kecil ni, warna biru ni kan, kecil je di bawah Syria. Itu adalah dipanggil sebagai Lubnan ataupun dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu Lubnan. Kalau dalam bahasa Inggeris Lebanon kan. Dan ibu negeri ni adalah Beirut kan. Dan Lubnan ni adalah istimewa kerana merupakan negara majoriti penganut agamanya adalah bukan Islam kan. Majoriti penduduknya bukan Islam, termasuklah di Lubnan lah paling ramai orang-orang Arab Kristian. Dan ini bukti bahawa Islam tidak pernah memaksa penduduk di mana-mana kawasan yang dikuasai untuk memeluk agama Islam. Sebab apa? Ini bukti. Ada orang Arab, Palestin ni pun ada yang beragama Kristian. Kan, Islam tidak pernah memaksa menerima agama Islam. Tapi yang diminta adalah menerima pemerintahan Islam, itu saja. Kalau tak nak peluk Islam, terpulang. Tapi kena terimalah dasar pemerintahan Islam kan. Okay. Dan ada juga negara lain seperti Palestin ataupun dalam peta ni Israel lah, negara haram Israel ni. Kan, dan di sebalik tu dia ada Jordan. Kan, di bawah Lebanon ada Jordan dan ada tengah-tengah tu ada Palestin. Jordan adalah negara yang ada kaitan dengan keturunan Bani Hashim. Kerana Raja Abdullah itu adalah keturunan daripada Syarif Mekah iaitu Syarif Hussein bin Ali, keturunan Bani Hashim. Anak kepada Syarif Hussein telah berpindah ke Lebanon dan menjadi pemerintah dan raja di sana sampai ke hari ini. Kan? Tapi di Arab Saudi pula dah tak ada keturunan Ibn Saud tadi. Keturunan Syarif Hussein tadi. Yang memerintah adalah Ibn Saud. Yang merupakan musuh kepada Syarif Hussein ini pada tahun 1932. Ibn Saud berjaya tubuhkan negara Arab Saudi. Satu-satunya negara tak silap saya lah tak silap saya, kecuali berubah fakta ini, satu-satunya negara di dunia yang mana nama negara itu adalah nama keluarga dia, Saudi Arabia, Arab Saudi. Saudi itu nama keluarga dia As-Saud kan. Dan mereka dibenarkan untuk menubuhkan negara itu setelah kerajaan British memberikan kebenaran kan. Sebab itulah rapat antara Arab Saudi dengan British dan mereka kerana hubungan yang lama kan. Dan ada juga di bawah itu adalah negara sebelah sana, Kahirah kan, ataupun Mesir. Mesir ni istimewanya adalah dia macam Istanbul ataupun Turki dari satu segi lah. Misalnya di Turki, northern part itu berada di benua Eropah. Kalau di Mesir, lebih daripada 80% kan, dan mungkin lebih. Di Mesir tu berada di mana? Di benua Afrika. Kan? Nampak Mesir ni kan? Cairo ni. Jadi banyak berada di benua Afrika, sikit saja berada di benua Asia. Kan? Dan di bahagian selatan, ni Arab Saudi. Kan? Kalau tengok Arab Saudi dan negara lain yang berada di kawasan Teluk Parsi di sini. Ini Teluk Parsi, Persian Gulf. Di sinilah belajar kawasan yang kaya dengan minyak. Kalau tanya, kalau ada yang bertanya kepada pelajar, di mana lokasi minyak yang banyak? Minyak, di mana lokasi minyak yang banyak lah di negara Timur Tengah. Di sini pelajar, bukan di sini. Ini adalah Laut Merah. Kan? Setakat ni tak ada lagi hasil minyak. Yang ada di kawasan ni, Teluk Parsi ni. Kat sinilah tahun 1908 pertama kali minyak ditemui di Parsi oleh pelabur-pelabur barat. Dan ada juga di sini adalah Kuwait. Kuwait ni negara yang pernah dikuasai oleh Iraq. Saya lupa nak sebut Iraq tadi. Di bahagian timur Syria adalah Iraq, negara yang dikaitkan dengan dengan kalau kita lihat Saddam Hussein kan, Saddam Hussein. Jadi Saddam Hussein jugalah yang telah menguasai Kuwait untuk dijadikan negara wilayah dia. Sebab Kuwait ni kaya dengan minyak, dan Arab Saudi inilah di sini ada bekalan minyak yang banyak dan dia ada loji lah. Dan di bahagian selatan dia ada Yaman. Yaman ini asal usul kepada ramai keturunan Habib
kan. Sebab tu dipanggil Al-Hadrami, Arab Hadrami. Hadrami tu Hadramaut lah. Hadramaut kat sini. Arab ni luas, ada Arab Hadramaut, tapi umumnya yang datang ke tanah Melayu di Indonesia, di Asia Tenggara adalah Arab daripada Yaman, Hadramaut. Kan? Dan ada di sebelahnya adalah Oman, Muscat, dan ada UAE, dan dia ada satu negara kecil yang pulau, yang merupakan pulau kat sini, iaitu Qatar. Kecil je. Qatar ni berbeza, Qatar dan Arab Saudi negara yang agak unik lah. Qatar misalnya, majoriti penduduknya adalah beragama Syiah, tapi pemerintahnya Sunni. Kan? Itu berbeza dengan Qatar. Dan satu lagi berbeza adalah, bukan Arab Saudi tadi, satu lagi adalah Syria. Suatu ketika dulu, sekarang dah berubah. Syria majoriti penduduknya Sunni. Ketika zaman Al-Assad, pemerintahnya adalah bukan Islam, terbalik. Kan? Dan juga Iran di sini. Jadi inilah rantau yang diterima, negara-negara yang diterima dalam kursus ini sebagai negara yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Jadi kalau saya tanya, kan, di mana, harap pelajar tahulah. Kan, harap pelajar tahu di mana kedudukan negara-negara ini. Kan, kena tahu. Wajib tahu, bila pelajar belajar tentang region studies, sejarah pengajian wilayah, compulsory, wajib tahu. Kalau tak nanti macam mana awak nak cakap dengan orang lain kan? Contoh bertanya tentang Timur Tengah. Tapi awak sendiri tak tahu di mana lokasi. Sebab tu sejarah sangat rapat dekat dengan geografi ni. Bila cakap tentang tempat, nama tempat itu dalam dokumen ataupun dalam tulisan, maka pelajar cepat boleh tahu kat mana. Jadi memudahkan pemahaman lah. Pergi kepada definisi Asia Barat. Kan? Asia Barat pula macam mana? Asia Barat ni seperti sebut tadi, dia agak longgar sikit daripada pengaruh unsur penjajahan kerana kawasan itu dipanggil dengan nama rantau Asia. Asia Barat, Asia Timur, Asia Dekat, Asia Tengah. Kan? Dan istilah ini juga semakin popular pada hari ini, cuma dalam konteks sebagai sebuah wilayah, nama sebagai sebuah wilayah, maka istilah Asia Barat itu bagi saya okey, tak ada masalah, jelas. Cuma dalam konteks akademik belum begitu mantap lagi istilah Asia Barat ini. Satu, banyak tulisan masih belum ada. Hari ini pun istilah yang mereka pakai adalah Middle East, Jabatan Pengajian Timur Tengah, program pengajian sejarah Timur Tengah dan sebagainya. Dia lebih kepada istilah Timur Tengah itu lebih banyak, buku dan sebagainya kan. Itu. Okay, pada masa sama ada juga kritikan, kalau kata nak pakai istilah Asia Barat, macam mana pula dengan negara-negara, beberapa negara yang umum diterima sebagai negara Asia Barat ataupun Timur Tengah, kan? Tetapi sebenarnya tidak berada di benua Asia. Ini persoalannya. Atau kalau nak pakai istilah rantau ni, Asia ke apa, dia akan menyebabkan pengistilahan itu tidak tepat. Sedangkan amalannya, biasa kita terima Mesir itu sebahagian daripada Timur Tengah. Libya pun sama Timur Tengah. Mesir okey lagilah ada part of East Asia kat situ. Tapi kalau Libya, the whole country are in African region, continental kan. Jadi itu masalah yang berlaku. Jadi menyebabkan takrifan Libya sebagai negara Timur Tengah, kalau nak guna istilah Asia Barat, dia tak jadi tak tepat. Kan, Libya kat sini. Mesir okey lagilah ada Sinai ni yang merupakan sebahagian daripada Asia, benua Asia. Tapi kalau Libya jelas berada di benua Afrika. Jadi macam mana nak letak Libya, negara utara Afrika seperti Maghribi, Algeria, Tunisia kan sebagai negara Timur Asia Barat. Sebab negara-negara ni tidak berada di benua Asia pun, mereka berada di benua Afrika. Sebab itulah kalau dalam konteks ni istilah Timur Tengah itu lebih sesuai kerana tidak diikat dengan benua Asia. Sebab ada setengahnya negara benua Afrika. Kan?
Okey, tengok ni. Inilah perbahasan. Ini pun ada dibahaskan oleh sarjana nak membahagikan Mesir dan Mesir itu, kenapa justifikasi Mesir itu sebahagian daripada Asia, kerana ada bahagian daripada Mesir itu berada di benua Asia, misalnya semenanjung Sinai, kan? Dan Mesir satu lagi, bahagian lain adalah Mesir yang lain berada di benua Afrika dan ada benua Asia, kan? Jadi ini istilah yang berlaku. Okey, Asia Barat digunakan secara meluas, dipopularkan oleh PBB, kan, sebagai satu jalan untuk mempopularkan ataupun nak meneutralkan balik. Sebab dalam takrifan awal tadi saya katakan pertengahan abad ke-19 istilah Middle East digunakan lebih banyak membawa gambaran pengaruh kolonial Middle East, kan? Tapi bila pakai Asia Barat tu dia lebih neutral. Cuma isunya tetap ada masalah. Seperti saya sebut tadi, negara seperti Libya, negara seperti Algeria, negara lain seperti Maghribi, Tunisia. Negara ni walaupun majoritinya orang Arab yang bercakap bahasa Arab, tinggal di sana dan warga negara di sana, tetapi tanah-tanah ini berada di Afrika, bukan di Asia. Itu yang jadi takrifan ini kurang tepat. Jadi dalam konteks inilah, walaupun ada unsur penjajahan di situ, istilah Middle East itu lebih tepat kerana tidak diikat dengan benua, kan? Itu. Tulisan Sheikh Mehtab Ali tentang Asia Barat. Okey, istilah lain yang juga digunakan. Jadi dalam konteks ni kita akan nampak perubahan variasi nama-nama yang digunakan. Kan, MENA. Ada mengatakan ni MENA, Middle East and North Africa, MENA. Tapi bila kita gunakan Middle East and North Africa, dia jadi kacau sikit lah. Kan? Sebab Middle East itu sendiri sebenarnya satu istilah yang longgar yang boleh melibatkan negara-negara Asia dan Afrika boleh masuk sama. Tapi demi nak katanya lah, kan, untuk memastikan istilah yang lebih tepat, maka digunakan istilah Middle East and North Africa atau MENA, kan. Tapi dalam konteks ni ada pula pandangan lain. Mereka tak setuju menggunakan MENA. Mereka tak nak Middle East dulu. Mereka nak North Africa dulu, kan. Sebab tu jadi NAWA pula. North Africa and West Asia. Jadi kita nampak di sini nama-nama ini bergantung kepada sudut pandang mereka yang berucap, mereka yang menyebut istilah itu. Kalau tokoh itu ataupun individu tersebut datang daripada Timur Tengah, mereka akan gunakan istilah MENA lebih tepatlah. Kalau tokoh itu yang bercakap itu datang daripada Afrika Utara, jadi mereka lebih selesa menggunakan istilah Afrika Utara dulu, kan. Jadi kita nampak di sini variety lah. Tapi yang penting saya nak simpul kat sini, untuk khusus ini belajar istilah Timur Tengah yang saya gunakan, yang pertama merujuk kepada negara Arab umumnya. Majoriti anggota Timur Tengah adalah negara Arab. Yang kedua, majoriti penganutnya adalah penganut agama Islam, kan. Yang ketiga, banyak negara anggota Timur Tengah ini merupakan bekas tanah, ada kaitan dengan kerajaan Turki Osmaniyah, sama ada sebagai kerajaan Turki itu sendiri, ataupun negara yang pernah bernaung di bawah Timur Tengah dan juga di bawah Turki Osmaniyah. Satu lagi adalah Iran, kan. Iran juga negara yang dimasukkan dalam rantai Timur Tengah, tapi dia bukan berada bawah kerajaan Turki Osmaniyah dan sebagainya. Dia ada sejarah di sendiri yang panjang. Jadi tiga begitulah bekas umumnya. Yang pertama, saya ulang balik, Timur Tengah ni adalah negara Arab. Yang kedua, majoriti Muslim, kan. Yang ketiga, ada kaitan dengan kerajaan Turki Osmaniyah.
kan. Macam Iran tadi jiran kepada Kerajaan Turki Osmaniyah, kan. Okey, ini negara Timur Tengah. Okey, itu sikit lagi kita pun dah nak habis sikit lagi, nanti mungkin saya habiskan awal sikit. Yang berikutnya adalah tentang geografi Timur Tengah. Bila sebut tentang Timur Tengah, ramai yang beranggapan bila Timur Tengah je nampak dah padang pasir, nampak dah kurma berbisik, kan. Kurma berbisik apa kurma yang boleh berbisik, kan, Yusuf Tayyub, kan. Nampak macam tu. Maksud dia dalam gambaran para pelajar, Timur Tengah ni mesti kawasan kering kontang, tak ada air, panas. Nah, kalau kita berbalik kepada takrifan Timur Tengah itu yang merangkumi negara di negara Arab, ada negara Afrika Utara, ada negara Iran, ada negara Turki, kan. Kalau di utara, kan, Syria, Turki ke atas tu negara ni 4 musim. Kalau Arab Saudi, kan, Arab Saudi, kan, ni Arab Saudi ni umumnya adalah negaranya adalah panas dan kering. Apa beza panas kering dan panas dan lembap? Panas kering ni kalau pergi ke, kalau ada mungkin dah pernah sampai ataupun pernah buat umrah ke haji, kan, di Arab, negara Arab. Kalau di Mekah ataupun di selatan, cuacanya panas dan kering. Maksud dia kalau awak pergi ke sana dan air tu cepat kering, dia tak sempat nak basah. Termasuklah peluh dan sebagainya, kan. Kalau pergi dekat negara panas kering ni, awak tak sempat peluh walaupun awak berlari ke apa, sebab kalau duduk sana je sebab dia kering dan panas dan kering, kan. Jadi tak ada air, kan. Jadi bezalah kalau di Madinah dan ke atas tu cuacanya dah sejuk. Kalau di atas lagi, Syria, Turki lagi dah 4 musim. Ada salji, ada musim panas, musim salji, musim bunga, musim luruh, kan. Tapi umumnya kalau Iran pun sama, ada kawasan salji dan sebagainya. Kawasan Iran, Turki semua ni, Syria ni negara yang 4 musim dan agak sejuk. Kalau yang panas adalah seperti Iraq, Arab Saudi, Yaman, Oman, UAE, Qatar, ini semua negara yang Mesir pun sama, cuacanya agak panas. Mesir ni dia boleh berkembang walaupun negara di bahagian dia ada padang pasir Sahara kat sini, kan. Dan dia boleh berkembang kerana ada Sungai Nil je, kan. Kalau tengok tamadun Mesir purba tu, dia kawasan Sungai Nil je yang berkembang. Termasuklah Kairah semua, kawasan tak jauh Sungai Nil. Tapi kalau kawasan lain, padang pasir sama macam Arab Saudi, kan. Cuaca panas dan kering, ada musim. Kalau di Baitul Maqdis, Syria, Turki 4 musim. Dan suhu boleh mencecah 40, kan. Dia panas ni, cuma kita tak terasa sangat dia punya panas bahang dia. Kalau kat negara kita panas dan lembap, kan. Kat sana panas dan kering, kan. Jarang hujan, tetapi walaupun jarang hujan kat sana, ada ketika kadang-kadang kawasan ni turun hujan yang cukup lebat, bahkan salji pun pernah turun macam di Mekah, kan. Walaupun umumnya cuacanya panas, tapi kadang-kadang pernah berlaku banjir. Dalam setahun dua ni pun banyak kali Mekah banjir, kan. Dan pernah dilaporkan juga turun salji dan sebagainya, kan. Cuaca tu sedikit tu jangan-jangan berlaku lah. Tapi umumnya kat sana dia panas dan kering, kan. Okey, ni kawasan-kawasan dari segi susunan ataupun dari segi geografi macam mana, kan. Kawasan tanah tinggi, kan. Kalau tengok ni, kawasan yang berwarna oranye ni kawasan yang agak tinggi. Maksud dia tinggilah kedudukan daripada paras laut. Yang berwarna hijau ni rendah sikit dan bawah tu bawah air. Sebab tu awak tengok kat sini kawasan ni, kan, sungai Tigris dan Euphrates ni, sungai yang mengairi tamadun Mesopotamia. Jadi menyebabkan kawasan sungai tu boleh berkembang maju dari segi pertanian. Kerana isu tadilah kedudukannya. Maksudnya kita nampak di sini kawasan Turki yang agak tinggi lah. Rendah sikit adalah Arab Saudi, Jordan, Syria, kan. Tapi kalau Iraq dan sebahagian daripada negara Arab Saudi di bahagian barat, di bahagian timur, termasuklah UAE, Oman, Qatar, kan. Ini adalah kawasan yang lembah, subur lah, kan. Okey, etnik Timur Tengah. Biasa etnik Timur Tengah ni mewakili banyak bangsa lah. Arab, yang utama Arab tadi.
Arab tu ada Sunni, ada Syiah, ada Muslim, non-Muslim kan. Macam-macam. Ada lagi cabang yang kedua besar adalah Turki, orang Turkish. Turki ni asal usulnya daripada Asia Tengah, daripada kawasan Mongol, Turkmenistan tu. Baru dia pindah ke selatan. Cuma kalau tengok orang Turki hari ni, Dajjal tak nampak kalau betul daripada Turkmenistan ke daripada sana, mesti muka macam Chinese sikit. Kerana orang-orang Turki ni sudah berkahwin dengan orang Eropah. Sebab tu nampak mereka terlebih kepada Eropah kan, keturunan di sana lah. Dan ada juga orang Kurdi. Kurdi ni adalah mereka yang tinggal di selatan Turki, tetapi mereka nak berjuang untuk dapatkan negara mereka sendiri, nak tubuhkan negara baru. Sebab Kurdi tu, orang Kurdi ni dia bangsa yang mengatakan dia bangsa tersendiri. Patutnya ada negara sendiri. Sampai akhir ni mereka tak ada negara, tapi mereka ada wilayah di Iran bernama Kurdistan. Kan? Mereka nak berjuang supaya ada negara khas untuk mereka. Kan? Tapi kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan Turki tak melayan, sebab kalau seorang satu etnik membuat tuntutan, etnik lain pun akan buat benda sama. Kan? Etnik minoriti adalah yang tadi kan. Jadi itu yang utama lah. Dan bahasa yang utama tadi, sebab negara Arab yang paling dominan bahasa Arab lah. Bahasa kedua bahasa Turki dan ketiga bahasa Parsi. Kan? Ini bahasa-bahasa utama. Bahasa pertuturan. Kan? Dan kemudian segi agama majoriti hampir 90% penduduk Timur Tengah ini adalah beragama Islam, 90%. Dan pecah 90 tu ada Sunni dan Syiah. Cuma saya tak begitu gemar nak pecahkan Islam kepada Sunni dan Syiah. Sebenarnya yang lebih tepat kalau kita pecahkan terus, sebab Syiah ni sudah lari daripada asal agama Islam. Dia menyatakan Islam itu sudah diubah apa semua kan. Jadi tak valid. Kan? Jadi sebab itulah saya cenderung mengatakan Syiah itu agama lain. Sunni, Islam yang ada sekarang adalah Sunni. Dan ada juga Kristian, orang-orang Kristian di negara Timur Tengah. Di Mesir dia ada cabang mazhab Kristian iaitu Koptik, dan ada cabang Kristian lain seperti Ortodok di Lebanon dan sebagainya. Judaism, agama Yahudi kan. Agama Yahudi ni khusus untuk orang-orang Yahudi je. Jangan nak memandai kata saya menganuti agama Yahudi tapi muka Jawa kan, tak sesuai kan. Jadi orang Yahudi, agama Yahudi ni memang khusus untuk orang Yahudi je kan, daripada keturunan sebelah ibu kan. Dan lainnya Bahai. Ni percayaan yang mengangkat tokoh-tokoh, termasuklah Syah Alawi Zoroastrianisme ni, Zoroastrianisme ni agama menyembah apa? Agama yang menyembah api ke doktor? Ya, api. Betul, api Saya tak sempat baca tadi. Dia bab-bab kepercayaan ni memang agak kompleks sikit lah kan. Dia sebenarnya ada satu, kita boleh belajar secara lebih mendalam lah tentang agama kepercayaan ni kan. Memang agak complicated sikit. Setiap mazhab tu dia lain, dia cabang-cabang kan. Dia satu teras agama utama tapi dia berubah lagi, dan pecah-pecahan tu dia ada pula dia punya ajaran khusus. Kalau Zoroastrianisme tu menyembah api kan, yang mana disebut kan orang-orang Parsi ni, Majusi ni, mereka menyembah api. Ada yang disembah ketika zaman sebelum Nabi Muhammad lahir lagi kan. Itu yang ada kisah yang popular menyatakan bila Nabi lahir tiba-tiba api yang tak pernah terpadam beratus tahun tiba-tiba terpadam. Mukjizat lah kan kelahiran Nabi ni kan. Maksud dia menganggap bahawa api itu adalah agak ni adalah Tuhan dia, sebab api ni memberikan cahaya lah. Tapi dia terlupa bila terpadam kan, ada air sumber api pun terpadam kan. Jadi Tuhan dia dah tak ada lah. Itulah konsep tu kan. Jadi kalau dalam konteks tu sebenarnya pelajar nak mudah faham, kita boleh belajar macam mana Nabi Ibrahim buat kepada ayah dia yang tidak beragama, yang tidak menyembah Tuhan ataupun menyembah Allah. Ini pun saya nak buat satu disclaimer, terutama ada non-Muslim yang masuk kursus ni kan, 2-3 orang saya tengok kan, berkenaan dengan agama Islam itu. Islam, akidah Islam sudah bermula sejak zaman Nabi Adam. Sama.
Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul membawa akidah sama. Penyembahan kepada Tuhan yang satu iaitu Allah. Tetapi syariat itu berbeza. Syariat ni adalah kaedah beribadah, cara beribadah. Syariat Nabi yang dipakai oleh umat Islam pada hari ini adalah syariat zaman Nabi Muhammad. Cara solat, cara puasa, cara nak beribadah, kan? Cara nak taubat, semua berbeza. Setiap Nabi tu dia ada syariat dia, kan? Termasuklah contoh cara bertaubat. Zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bertaubat, solat taubat, doa, mohon keampunan. Kalau zaman Nabi Musa, taubatnya dengan cara bunuh diri. Itu dalam kisah yang popular lah, kan? Dia tak kira lagi yang lain. Kalau najis kena dekat pakaian, pakaian tu kena potong bahagian najis. Kalau kita kan, kalau mazhab Islam yang utama, mazhab Syafi'i ke, kena hilang bau, rasa, warna kan. Tapi kalau dulu kena dekat baju, kena potong bahagian tu, lubanglah baju. Atau kena kulit, kalau tak hilang kena kikis, hilangkan. Itu cara dulu. Termasuk cara solat, berapa rakaat, panjang mana, berbeza. Itu adalah syariat. Tapi akidah tetap sama. Sebab kadang-kadang orang salah faham, kan? Sebab kalau kita tengok kepada perbahasan ini, kita akan nampak seolah-olah agama Islam tu baru, kan? Dia akan ada agama awal, Hindu, Buddha lebih awal, kan, dan kepercayaan lain. Tapi sebenarnya dalam konteks agama, akidah Islam sama zaman Nabi Adam, paling tua lah, kan? Semua Nabi-Nabi dan Rasul tu membawa akidah sama. Penyembahan Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan yang diduakan, kan? Itu sama. Tapi syariat, cara ibadah tu memang berbeza. Kan? Itu kena faham dulu lah, kan? Dan tak kira lama lain. Kan dia ada juga agama lain, contoh di Iraq pada hari ini. Masih ada yang kita nampak fizikal. Mereka ni macam orang Islam, pakai jubah, pakai serban, tapi mereka pakai serba putih. Rupanya mereka mengatakan mereka ni adalah memegang ataupun mereka berpegang kepada agama Hanif zaman Nabi Ibrahim dulu, kan? Mereka menyatakan begitulah, sedangkan Al-Quran menyatakan bila Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang, memasukkan semua agama lain, dah tak valid yang ada syariat Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap berpegang, kan? Mereka menyatakan mereka menyembah Tuhan. Secara umumnya kita nampak macam ada kaitan Islam sebab mereka percaya Tuhan yang satu, cara beribadah. Mereka antara cara mereka beribadah, mereka mandi sungai itu untuk membersihkan diri lah. Tapi kita kena ingat, bagi yang Muslim, bila datang Nabi Muhammad dan syariat yang dibawa, maka memasukkan semua agama lain. Termasuklah mungkin agama Hanif itu juga antara kepercayaan dulu, kan? Okey. Ini rantau. Okey, dan kesimpulan lah. Jadi kesimpulan daripada peristiwa ni, daripada perbincangan ini, jelaslah bahawa